habis. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita bersembang dulu dengan pokok selepas bagi mandi. Basah-basah dah tu. Biar segar. Berapa hari ni tak hujan kan, tapi cuaca redup-redup. Ni daun limau purut saya. Buah daun limau purut pun dah besar. Tu banyak. Tu semua ada. Kat ujung-ujung tu dah mula berbunga. Ni cili, terselit cili di situ. Okey. Daun sop. Daun sop. Ni daun apa tu namanya, kunyit, daun kunyit. Ni limau kasturi, hidup segan mati tak mahu, tapi still ada buah. Sebabnya tempatnya dah sempit. Itulah. Cili. Ni daun betik Jepun atau Ajinomoto. Dan daun ulam raja. Daun ulam raja. Okay. Ini pokok cili purple, tapi belum berbuah. Lambat. Ini cili kampung. Yang dah merah-merah ni boleh petik je. Dah merah sangat ni. Kalau buat benih bagus ni. Kita petik yang merah ni. Okey. Buah dia banyak. Dan ini cili purple juga, tapi belum berbuah. Ini daun pudina ni. Dah terjuntai-juntai dah ke bawah ni, pudina. Tak lama lagi bergaduh dengan pegaga ni. Pegaga ni pun dah cukur, baru nak tumbuh. Ni pudina dia. Dah terjuntai-juntai ke bawah, sekejap lagi ke tanah ni. Tumbuhlah dia. Kan? Okey, tu mulberry. Baru berbuah dah habis. Okey. Dan ini kacang panjang pun ada. Ni. Tapi dah sangat banyak dah buah dia, jadi dah tak termakan. Ni cili. Ni nak buat benih. Encik suami nak buat benih. Ni dah agak tua. Buah dia banyak. Tapi itulah. Kadang-kadang kita kalau dah ada pokok dah malas dah kan. Betul tak? Sama tak korang? Okey, ni cili. Kalau cili tak boleh bosan sebab ada masa nak masak kan. So memang cili perlu. Okey, kita petik tu semua kejap lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mandi dah semua cili-cili ni. Pokok-pokok semua. So kita tuai hasil lah ya.
pun ada sahabat ni. Chili purple. Nanti kalau dah tua jadi merah. Masa muda dia purple. Terselit pula satu kat sini. Saya ingat dah habis dah dia punya baka. Rupanya ada, alhamdulillah. Bunga apa ya? Camellia. Camellia. First time tanam bunga camellia. Berbunga, tak berhenti bunga dia. Ni bunga camellia. Dia punya Putih. Banyak bang. Belum jadi. Tapi monsteranya rosak. Monstera dia panas lah, tak apa-apa dia. Monstera tak apa. Ini dia nak boleh kena gitu kan. Nanti boleh lah tu. Ni camellia sahabat camellia. Cantik-cantik. First time. Ikan diskus. Hobi baru suami saya. Pokok kebanggaan dia. Burung. Kalau kita ajak bersembang dia melawan. Saya tak pandai bersiul. Nampak tak? Nampak dia. Apa pula dia? Dia tengok-tengok saya. Ini peramah ni. Ini apa, robin. Tuh. Sepasang robin. Tu dia. Sepasang robin. Okey, jumpa lagi di episod seterusnya channel Honda. Kita masak esok. Hari ni cuci masak. Yeah.